Baru-baru ini kita boleh tengok di mana DJ yang famous lah, namanya Encik Hanif telah pun menerima sekatan perjalanan pergi ke luar negara. Sedangkan dia punya tax submission dia untuk personal dibuat dengan baik, up to date, tapi masih lagi dapat sekatan. Jadi kenapa dia mendapat sekatan? Encik Hanif ada menyatakan bahawa dia menerima sekatan kerana syarikat dia yang tak declare. Okey, di sini Abang Cukai nak ingatkan untuk mana-mana pengarah syarikat sedia berhad, walaupun anda declare anda punya borang BE, kena ingat syarikat tu sendiri pun kena declare. Okey, syarikat tu kena declare sebab kebertanggungjawaban untuk sedia berhad adalah terletak kepada director. If anything happen to the company, director yang kena. Jadi sila semak adakah anda pernah menjadi director mana-mana syarikat ataupun tidak. Kalau pernah, sila clearkan nama anda ataupun pastikan anda aktif lah dalam syarikat tu. Kalau tak, nanti kalau syarikat tu tak submit apa-apa borang, pun akan dikenakan sekatan perjalanan. Sila semak, sekiranya anda tiba-tiba je dapat surat tuntutan cukai, tiba-tiba je anda dapat sekatan perjalanan ke luar negara, sila semak, kemungkinan besar anda telah pun menerima taksiran anggaran dari pihak lembaga hasil. Okey, kenapa? Sebab anda tak submit borang cukai. Okay, di Malaysia memang sekarang ni praktisnya sekiranya anda tidak submit borang cukai, anda akan dikenakan taksiran anggaran. Taksiran anggaran itu di mana lembaga hasil menganggarkan berapa cukai anda, dan selalunya anggaran lembaga hasil lebih tinggi daripada apa yang cukai sepatutnya anda declare. Dalam kes syarikat sedia berhad milik DJ Hanif, dia tak submit borang C untuk syarikat dia. Jadi lembaga hasil telah pun menganggarkan cukai untuk borang C. Apa yang kita kena buat dengan tu, kita kena appeal lah. Okey, macam mana nak appeal? First kali, kalau anda telah pun menerima borang J ataupun kita kata notis taksiran J, anda kena filekan form Q. Okey, ini arahan terbaru dari pihak lembaga hasil. Semua appeal kena melalui borang Q. Walaupun secara peribadi Abang Cukai tak bersetuju, kerana sekiranya anda filekan form Q, sekiranya anda telah pun filekan borang Q, bear in mind, sekiranya lembaga hasil menolak permohonan borang Q anda, kes anda akan ditolak ke peringkat Jabatan Resolusi Pertikaian, which is kes tu akan escalate kepada tempat yang lebih tinggi. So kita nak avoid benda tu. Pertama sekali kita nak avoid. So secara peribadinya Abang Cukai kurang bersetuju untuk memfilekan borang Q. Sekiranya kes anda boleh diselesaikan di peringkat pegawai, selesaikan di peringkat pegawai. Sila cari lantik ejen cukai bertauliah untuk membantu anda. Proses ni memakan masa yang agak lama kerana untuk standard rayuan minimum 3 bulan. Minimum 3 bulan untuk lembaga hasil dapatkan put kes anda dalam queue lah. Minimum 3 bulan. Jadi sebab itu Abang Cukai selalu pesan kepada klien, tolong submit borang cukai ikut tempoh yang ditetapkan lah.